Okey. Sekarang ni yang Tok tahu kamu berdua ni adalah orang yang dari calon untuk ganti tempat Tok jadi imam kat masjid ni. Kalau boleh sekarang ni Tok nak dengar kamu visi dengan misi kamu lah. Cuba bagi tahu visi dengan misi kamu apa? Assalamualaikum Tok. Saya Ustaz ni. Dan Tok, kalau saya bergantikan tempat Tok, saya akan pastikan tempat ni open untuk budak-budak boleh main kat dalam masjid ni. Assalamualaikum Tok. Saya Ustaz Rahim. Dan kalau saya menjadi pengganti Tok, saya akan make sure masjid ni digunakan dengan cara tradisional, cara lama. Bukan tempat untuk budak-budak bermain ke apa, walaupun ini tempat untuk orang solat, ambil ilmu. Okey dah. Datuk dah dengar kedua-dua belah pihak. Apa-apa pun keputusannya Datuk akan bagi besok lah. Kita jumpa esok. Esok pagi ke apa ke. Okey? Datuk nak balik rumah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tok. Baik bagi aku je lah. Aku ni lebih layak tau kat sini. Kau ingat kau muda, kau layak ke? Aku lagi banyak makan garam daripada kau. Okey? So, jangan nak banyak pandai depan aku lah, ya? Tak ada. Kau kena ingat, kau tu tua. Kau kalau dah tua, duduk tepi jalan lah. Baik bagi aku ni, aku lebih layak lah kat sini. Patutnya kau yang duduk tepi jalan, bukan aku. Kau lah! Aku? Oh, aku ke? Banyak cekadak lah kau. Kau lah! Allahu Akbar. Allah. Tu. Allah. Tu tak apa-apa. Allah. Tak ada pandang depan ke kau ni? Tanya rider. Lain kali pandang depan, bukannya pandang bawah. Dah. Okey, Datuk tak apa-apa. Betul Tok? Datuk baik. Allah Akbar. Dah lah kau. Baik aku jadi pengganti kat tempat ni tau. Aku ni muda. Engkau tu tua, baik tepi jalan je lah. Amboi, yang muda. Kau tak reti dahulu ke yang tua dulu ke? Kau tu dah jah 3. Aku dah jah 5. Muhammad dah jah 5. Dah lah. Korang ni bergaduh macam budak-budak lah. Dah. Diamlah kau. Kau tahu apa? Kau tu rider je. Kau jangan biadab sangat boleh tak? Allah dah berfirman dalam Quran, surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Janganlah bersangka buruk dan jangan pandang seseorang dari segi pemakaian atau suku kaum. Sebab yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dan bukan yang paling kaya atau cantik. Mirul. Ya. Kamu nak tak jadi calon? Calon? Betul. Calon apa Tok? Calon menantu Tok ke? Tok ada anak perempuan ke? Tok tak beritahu saya pun Tok ada anak perempuan. Lawa tak Tok?
Anak Tok semua laki. Pasal apa ke anak tu pula ni? Hei, budak ni. Calon untuk jadi imam kat masjid ni. Oh, imam kat masjid ni. Betul. Saya layak ke Tok? Tok, tengoklah pakaian dia tu. Dengan bergelangnya, dengan pakaian, rambut macam berkarat. Ni mesti kuat main Pokemon ni. Macam ni nak jadi imam. Betul Tok. Saya walaupun tak suka dia ni, tapi saya setuju dengan dia sebab jadi seorang imam kena ada image Tok. Korang dua apa masalah aku ni Kalau korang tak suka cara aku pakai, tak payah ajar aku. Serabut betul lah. Amirul, tunggu kejap. Tok ada benda nak jumpa dengan kamu ni. Apa benda? Allah, boleh atuk di sini? Tak boleh. Duduk. Gurau dengan orang tua ya kamu. Allah. Dah lama tak bergurau dengan Tok ni. Kamu ni nak tak jadi imam dekat masjid ni? Imam kat masjid ni? Entahlah Tok. Dulu time saya kecil, adalah juga impian saya nak jadi imam kan. Nak mendalami agama lah orang kata kan. Tapi itulah kot. Saya belajar ni pun tak ada tinggi mana. SPM pun tak habis. Dengan orang kata saya ni merempit, yang tak ada masa depan kan. Budak kampung, ada title budak kampung yang tak ada masa depan. Bila Tok cakap nak jadikan saya calon imam untuk masjid ni, taklah, saya rasa tak layak lah Tok. Atuk ni tengah cari pengganti. Yalah, Atuk ni pun dah tua. Nak cari pengganti Atuk untuk jadi imam kat masjid ni. Nak harap kamu nak dua orang tu. Tak apalah. Dia orang pun ada hal dia orang sendiri. Tak apa. Ya. Mirul. Ya. Tadi Mirul sendiri yang cakap seseorang tu bukan dinilai pada luarannya saja. Dari ayat tu sendiri, Tok tahu yang kamu ni dah mendalami Al-Quran. Nampaklah kamu ni seorang yang ada tadabbur dalam ilmu Al-Quran. Kamu nak tahu tak? Ilmu bukan pada pakaiannya saja. Ilmu ada dalam diri dia. Tak kisahlah. Walaupun kamu berpakaian macam ni sekalipun, muka hitam macam ni pun. Tok. Tok tak Tok tau. Tok lah. Atuk gurau aja kamu ni. Jadi poin dia, walaupun kamu pakai macam ni sekalipun, boleh ubah. Jadi macam mana? Let's go lah. Alhamdulillah.